Jom kita buat jalan-jalan naik Gunung Pulai. Yang ni kita santai-santai je. Kita nak buat recovery walk. Naik, lepas tu kita turun. Tapi tak tahu lah sampai atas tak. Kalau jumpa member aku patah balik lah. Kita tengok jumpa siapa. Let's go. Hutan Simpang Kekal Gunung Pulai. Tempat ni lalu je, tak sempat ambil gambar. So ni kita santai-santai, kita boleh lah ambil gambar. Settle. Dapat. Kita dah jalan-jalan di Gunung Pulai. Kita tak sempat nak siapkan tadi. Kita naik separuh 2.5, lepas kita turun. Member dah balik lah. Kita baru separuh jalan. Dia dah 3 round dah. Tak ada lah. Aku separuh jalan 2.5. Lepas tu dia orang dah separuh jalan dah. Aku pergi balik lah. Next time lah kita cuba buat yang terbaik untuk habiskan sampai atas. Ha? Cukup nampak satu lah. Cukup nampak 42. Tak ada lah guys. Saya saja sebab tadi aku dah buat loop. Lepas tu naik atas ni cari member-member. Orang kata datang dengan member, balik dengan member lah. Jadi kita naik balik cari member, baru kita turun. Tapi slow lah kita jalan-jalan ni. Tak ada nak kejar timing. Tu dah ketibaan. Semut berkawat satu-satu dah sampai. Jom kita interview seorang-seorang. Yes. Ada penat dan memuaskan. Penat dan memuaskan. Pendek dan padu. Best. Best. Apakah perasaan anda? Best dan penat. Mengenang nasib. Mengenang nasib. Memang best. Sakit. Seronok. Kena mental. Kena mental. Seronok. Kau kena tambah satu lagi, tunjuk kasut. Cabut tapak. Ambil arwah, ambil apa ni, harta pusaka, ambil pusaka, kita dah boleh balik. Okay guys, settle vlog hari ni guys. Settle kita punya dengan member naik Gunung Pulai. Jadi kita set balik event lain. So, see you in the next video guys. Assalamualaikum.